disediakan jika berwakaf sebelum 31 Disember 2019. Wakaf, hadiah terbaik untuk ibu air tercinta. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, waktu ini kita bersiaran untuk slot pertama Aspirasi bersama saya Nurhati Paradi, dan juga hari Jumaat hari ini Tarbiyah menyusul untuk segmen pertama kita. Kita bersama dengan tetamu dah saya wawarkan tadi, dan kali ini kita bersemuka dalam FB IKIM FM. Anda boleh lihat secara langsung juga bersama dengan Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin di konti IKIM. Wassalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah yang tak pernah tak semangat. Kan, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustazah hadir konti hari ini. Seronok saya bila Ustazah menerima lamaran untuk datang ke konti untuk bersama dengan sahabat pendengar. Dan Alhamdulillah kali ini nak dibawakan untuk tajuk semua kepada kita. Semua kita memang tak boleh tinggal ini. Memang tak boleh tinggal ini walaupun hari-hari buat. Kadang-kadang hari-hari juga kena ingatkan. Sebab itu hari-hari juga ada azan kan, untuk memanggil kita untuk solat. Jadi hari ini tajuknya berkenaan dengan sukarnya menjaga solat. Ustazah, semua orang terpukul ni cakap sukarnya menjaga solat. Memang betul Ustazah. Jadinya hari ini mungkin mukadimah awalan sebagai mukadimah kita, pertemuan kita, boleh diberikan sedikit pendahuluannya. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih kepada DJ Yati yang sentiasa muda, ceria dan bertenaga. Macam tagline IKIM pula ya. Okay. So saya Nur Hidayah, sahabat pendengar-pendengar IKIM sekalian, dan saya juga memang pendengar IKIM. Masya Allah. Tak boleh larilah kita punya frekuensi tu dekat radio kereta kita kan. Dan mudah-mudahan pada hari ini kita berharap Allah memberikan keberkatan Jumaat kepada diri kita. Amin. Dan kita dalam taman-taman syurga ya, sambil kita mendengar, sambil kita bekerja, sambil kita mendengar majlis ilmu. Dan suatu benda yang saya terfikir bila DJ Yati kata, Ustazah, kita nak sharing dalam tarbiyah. So, apa yang boleh kita ambil sesuatu untuk kita didik hati kita, jiwa kita, rohani kita. Saya rasa suatu benda yang sangat dekat dengan semua orang. Dan permasalahan berkaitan dengan solat ini suatu benda yang saya rasa dihadapi bukan oleh ibu-ibu yang anak cuti sekolah saja. Kan, anak-anak bayangkan cuti sekolah pun ada masalah, tak cuti sekolah lagilah bermasalah. Ya, betul. Itu anak yang sudah didedahkan tu berkaitan dengan solat. Dan bagaimana dengan anak yang tak kata yang dah mak ayah tak ambil cakna dah langsung, so dia berdikari dan tak kenal pun. Lupa sampai nak dahi dulu basuh ke waktu wuduk ke tangan dulu. Realiti saya terkejut DJ Yati bila saya dia terlupa. Maksudnya renggang masa antara dia dengan solat itu suatu benda yang sangat jauh. Sampai dia terlupa tertibnya, susunan nak wuduk bagaimana. Nak solat tu teragak-agak. Kan? Nak baca apa? Ini suatu benda yang sangat-sangat kita kata kritikal. Walaupun dia tak duduk dekat ICU. Dia boleh duduk dekat pasaraya. Dia boleh jalan-jalan. Dia boleh kerja, dia boleh makan. Tapi dah ICU dah sebenarnya dah. Merah dah tu. Merah dah. Line yang sangat kritikal. Dan inilah yang kita nak bincangkan bersama. Dan saya tidak bermaksud untuk membincangkan tentang sudut fiqahnya solah, kerana kita sudah ada segmen Tahsinul Ibadah. Tahsinul Ibadah, ya. Tahsinul Ibadah, Ustaz kita akan menerangkan bagaimanakah bentuk solah yang sepatutnya kita dirikan. Tetapi hari ini kita akan bincang bersama tentang permasalahan, adakah solat ini kita tak tahu dia wajib ataupun kita sudah tahu dia wajib. Dan saya yakin dan percaya, kita duduk di Malaysia, kita dengar azan. Dan mesti kita tahu, okey ni panggilan ini adalah untuk menunaikan salat. Tapi adakah terpanggil rohani kita untuk terus bangun dan bangkit, untuk terus meninggalkan apa yang kita buat sekarang dan kita terus menunaikan salat? Itu persoalannya. Ataupun kerana melenggah-lenggahkan solat tadi, kan, nantilah dulu kan, awal lagi kan, saya settlekan dulu kerja saya, ataupun menyebabkan kita kata tertinggal solat tadi kerana memang rasa malas kan. Alah tak apalah, nanti dah tua aku taubat lah.
Tak nampak kepentingannya. Dia tak nampak kepentingan dia. Dan akhirnya antara yang kita boleh dengar daripada Dr. Fadilah Kamsah, kata kajian mengatakan rakyat Malaysia yang tidak menunaikan solat ni adalah 80%. Suatu peratusan yang sangat besar. Dapat A untuk tak solat. Dapat A untuk tak solat. Allahu Akbar. Risaunya kita. Kalau yang 80% menunaikan solat tu kira okey lah kan. Kerja kita tak banyak, cemerlang. Tapi sebaliknya 8% tidak lengkap solat 5 waktu. Maksudnya ada di sana yang memang solat tetapi solat tu ikut mood lah. Kalau dan dia solat lah. Kalau rasa macam tak sempat ni, tak apalah, solat tu kemudian. So dia tak buat dan tertinggal habis waktu. Ataupun yang memang malas langsung, dan ataupun yang memang tak tahu dan dia meletakkan ketidaktahuan dia ataupun kejahilan dia untuk menunaikan solat. Dia kata, saya tak wajib solat sebab saya tak tahu nak solat. Sepatutnya siapa yang mendengar akhir ataupun pernah berjumpa dengan orang sebegini, apabila dia tak tahu, dia kena belajarlah. So tak dia tahu memang kena belajar. Tak tahu memang kena belajar. Memang kena cari. Bukan je terus buat keputusan. Okey, saya sebenarnya saya memang tak perlu solat. Sebab apa? Sebab saya tak tahu solat. Sebab tu menuntut ilmu itu talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimah. Dia kena rasa bersalah kat diri kan. Dia mesti kena ada rasa benda macam tak lengkap. Macam orang tak makan lapar. Lepas tu tak pergi cari. Tapi tak cari, tak usaha pun. Kan nak cari makanan. Tapi kalau kita lapar, dia mesti secara langsung fitrahnya kita akan cuba untuk bagaimana sekalipun mencuri dan sebagainya, dia mesti nak cari makanan ataupun pergi kat tong sampah ambil. Walaupun terpaksa kutip, dia akan cari. Kerana apa? Dia rasa lapar tu. Dan kalau seorang yang ada imannya dalam hati, secebis iman dalam hati, bila dia tak solat, dia akan rasa tak lengkap pada kehidupan dia dan dia akan carilah. Itu kita punya berkisar maudhu' kita pada hari ini berkaitan dengan sukarnya menunaikan salat. Tidak lari daripada kalam Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 45, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat itu sebenarnya memang sukar, memang berat, memang liat, kecuali ke atas orang-orang yang khusyuk kepada Allah. Masya Allah. Macam mana nak jadi khusyuk kepada Allah? Macam mana kita nak mendisiplinkan diri menjadi individu yang rajin solatnya, ringan nak bersolat. Dan kita macam mana cara, bagaimana tu bakal kita kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika. Boleh Ustazah? Boleh. Dan untuk anda rakan pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami Menerusi Tarbiyah. Orang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Marilah bersama berwakaf RM1,500 atau RM150 sebulan selama 10 bulan. Dana wakaf ini untuk membina kompleks Masjid Taman Sutera Kajang. Masjid sedang dibina dan telah siap 65%. Moga mengalir pahala wakaf untuk kita serta ibu ayah tersayang hingga ke akhirat. Layari www.masjidtamansutera.com. Hubungi 0193121229 atau 0193429396. CIMB Bank 8602674980. Resit wakaf untuk pelepasan cukai 2019 juga disediakan jika berwakaf sebelum 31 Disember 2019. Wakaf, hadiah terbaik untuk ibu ayah tercinta. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah kita kembali bersiaran waktu ini menerusi perkongsian tarbiyah bersama kita hari ini bersama dengan Ustazah Nurul Hidayah. Terima kasih juga kepada penaja rancangan tarbiyah hari ini, pembangunan Masjid Taman Sutera Kajang. Marilah bersama berwakaf RM150 sebulan untuk membina masjid dengan menghubungi 0193121229 atau 0193429396. Wakaf hadiah terbaik untuk ibu ayah tercinta. Dan Alhamdulillah ini juga perkara yang sangat baik untuk ibu ayah tercinta, iaitu menunaikan solat. Sebab apa? Bila kita tunaikan solat, ibu ayah yang didik kita juga ada saham mereka. Betul. Masya Allah. Jadi Ustazah, sebenarnya macam mana Ustazah? Macam mana caranya? Ustazah kata tadi awal tadi, kita tak akan rasa berat untuk solat kalau kita ada khusyuk dalam hati kita. Khusyuk untuk solat itulah. Ya, macam mana nak membina khusyuk dalam solat itu Ustazah, untuk diri kita, untuk generasi akan datang Ustazah? Masya Allah. Ni suatu benda yang sangat berat sebenarnya bila kita cerita pasal khusyuk. Apabila kita nak
membiasakan diri. Solat adalah ibadah. Kita tahu solat yang kita buat dia bukan adalah suatu jadual harian, tetapi dia kita buat memang khalisan lillah. Satu ibadah yang mahdun, ibadah yang asli yang kita buat memang kerana Allah. Tetapi untuk kita menjaga solat, kan? Kita nak ambil satu ayat ni daripada surah Al-Baqarah ayat 238. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Tajuk kita menjaga solat tadi sebenarnya bukannya kita yang nak jaga ni, tapi Allah yang suruh jaga. Allah yang suruh jaga. Ya, Allah yang suruh jaga. Hafizu iaitu apa? Selalu dan sentiasa menunaikan salawat. Maksudnya apa? Sehari 5 waktu. Bukannya celang-celup. Maksudnya mana yang dan ni tadi kan? Mana yang sempat. Mana yang sempat sahaja. Zuhur tadi sempat. Lepas tu Zuhur alamak kalang kabut pula. Tak sempat. Tak sempat. Maksudnya bila kita kata kita solat, contohlah kita jumpa dengan anak-anak yang muda di tepi jalan, kita kata, awak solat tak? Saya solat tapi kadang-kadang macam tu. Iaitu bukan menjaga solat. Maksudnya dia belum menjaga solat. Ya, dia sudah menunaikan solat, pernah menunaikan solat tapi tidak menjaga solat. Jadi kita nak bawa anak-anak, kita nak bawa sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita, semua umat Malaysia, masyarakat Islam di Malaysia, kena kita ke arah menjaga solat, iaitu kita menunaikan 5 waktu sehari semalam. Satu cabaran, ya, jawapan dia satu cabaran. Kerana untuk kita menjaga 5 waktu tadi, satu benda yang memerlukan kepada kebiasaan kita dengan solat tadi. Maksudnya dia jadi satu seolah-olah sistem dalam tubuh badan kita. Suatu benda yang kita kata macam bukan sahaja kita dengar azan, tapi kita seolah-olah kita dah kejap lagi nak masuk waktu ni. Macam badan kita dah ada alarm clock tu. Alarm clock tu dah ada dah. Maksudnya macam mana kita nak ke arah itu? Mesti kita jadikan dalam waktu kita ini ialah sentiasa dalam zikrullah. Sentiasa ingat Allah. Allah sebut bila kita baca surah satu ayat berkaitan dengan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar. Allah kata apa? Sesungguhnya salat itu dapat mencegah seseorang itu daripada melakukan perkara yang mungkar ataupun perkara yang keji, dan mengingati Allah itu lebih utama. Mengingati Allah itu lebih besar. Kerana zikir ialah satu ibadah yang lebih umum. Salat juga zikir. Baca Quran juga zikir. Tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar juga zikir. Jadi daripada zikir-zikir tadi semua adalah salah, dan di antaranya zikir ialah salah. Jadi seseorang yang kalau tak berzikir kepada Allah, tak ingatlah, dalam bahasa Melayu ni dia tak ingat Allah, pasti dia sukar untuk menjaga salat. Kalau dia ingat Allah dalam kehidupannya, ada sesuatu dalam hati dia yang mengikatkan diri dia dengan Allah. Ni salah satu golongan yang mendapat zillu, yang mendapat payungan pada yaumul mahsyar nanti. Ada 7 golongan. Salah satu golongannya ialah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masjid. Seorang lelaki yang mana hati dia, kan, bukan hati ada taman ya. Hati ada taman tu. Itu penting juga kan. Bukannya jiwa-jiwa saja, bukannya boleh tengok cerita yang sampai mengalir air mata, tetapi hatinya terikat dengan masjid. Idza kharaja minhu hatta ya'udu ilaihi. Bagaimana maksud terikat tadi? Dia bila dia hati dia pergi ke masjid, dan kemudian bila sampai masjid dia macam teringat-ingat bila pula nak pergi balik masjid. Bila nak pergi lagi. Dia ada connection yang sangat kuat lah. Contoh macam ada tali yang menarik dia ke masjid. Rasa macam sebesalahnya, rasa tak sedap hati kalau tak pergi. Dan dalam tafsiran yang lain, syarah kepada hadis ini, masjid tadi bukan sekadar bangunan masjid. Kita bila kita sebut masjid, kita bayangkan bangunan masjid. Ada 3 tafsiran pada masjid. Yang pertama, bangunannya, iaitu yang kita namakan masjid jamek, ataupun kita namakan masjid ataupun surau Jumaat. Itulah kan tempatnya. Itu tempat bangunannya. Yang kedua, maksud masjid ialah tempat sujud, sajadah. Kan? Tempat yang kita sujud. Tempat kita bersujud itu. Yang ketiga, dari sudut waktunya, iaitu waktu solat. Itu pun waktu kita bersujud. Itu pun ditafsirkan sebagai masjid. Ya. Waktu Waktu. Sebab itu kita kata
bila seseorang itu mengikatkan diri dia dengan tempat solat, iaitu masjid secara nampaknya, fizikalnya, ataupun mengikatkan dirinya dengan waktu solat, ataupun mendekatkan dirinya dengan tempat sujud. Yang ini adalah orang yang mengikatkan diri dengan masjid, dengan solat. Maksudnya ada connection dengan solat. Bila waktu solat, dia seolah-olah macam magnet terpanggil. Tak payah, kalau tak ada azan pun dia akan pergi untuk menunaikan solat. Apabila dia habis solat dan hati dia masih lagi terikat dengan solat, nak tunggu yang akan datang, yang akan datang seterusnya. Ya. Itu maksud hafizu ala salawat. Itu maksud menjaga solat. Maka nak dapat bagaimana begitu, dia bermula daripada kanak-kanak. Sebab tu Rasulullah ajar 7 tahun. Sebab benda ni bukan mudah. Kabiratun. Besar. Sebab nak benda ni besar, benda ni berat. Maka dimulakan dengan apa? Umur sebelum balik, sahabat-sahabat pendengar IKIM FM. Dan Rasulullah tambah lagi. Okey, tak apa. Ajar 10 tahun, mesti ada hukuman. Mesti ada disiplin. Apabila 10 tahun. Sebab apa? Benda ni serius. Kalau kita tak mula pada kecil dan kita tak selalu sebut pada anak kita, dia nak masuk dalam anak kita punya sistem badan dia sangat-sangat jauh. Jadi sesuatu yang kita dah katalah kita dah terdidik untuk melakukan perkara tersebut daripada kecil, tapi still agak susah nak buat. Baik, hari ini saya kongsikan macam mana cara untuk mengelakkan berat tadi. 3 benda. 3 ya. Yang pertama, tolong sembahyang di awal waktu. Maksudnya bila azan je kita letakkan untuk diri kita. Ini satu training lah. Training untuk orang yang sukar untuk solat, menjaga solat. Dia kena letak pada diri dia, kalau 10 minit selepas azan, pada dia dah kira macam lambat lah tu. Solat tu bukan lambat, macam dia tak solat dah. Dia kena disiplinkan dia macam tu. Dia kena nak disiplinkan macam tu. So sekarang ni kita letak training untuk diri. Saya tahu semua orang yang nak solat ini orang yang baik. Tapi mungkin kita belum dapat sistem tadi dalam diri, jadi kita perlu mujahadah, ya, kita perlu buat sesuatu. Macam mana orang sebelum nak jadi tentera, dia kena pergi latihan dulu. Dan latihan tu sangat teruk. Lepas tu bagi apa-apa pun tak kisah dah. Sebab apa? Sebab dia dapat latihan yang sangat teruk. Ya, betul. Sebab dia nak jadikan kebiasaan pada tubuh badan dia. Dan solat begitu. Nak jadikan kebiasaan pada tubuh badan kita, kita kena paksa. Sebab tu yang 10 tahun tadi tu kena pukul tadi tu kalau dia tinggal. Ada hukuman. Ada hukuman. So kita dah besar, takkan kita nak pukul diri kita sendiri. Tu pun bagi kat orang rotan so pukul. Kalau mak pukul pun lagi Allah buruk sangat. Buruk sangat rupanya kan. Jadi caranya dengan satu disiplin. Maksudnya agak kita strict dengan diri kita. Okey, kita letak yang pertama, waktu solat untuk aku adalah 10 minit azan. Azan 10 minit. Azan 10 minit. Masuk azan itu waktu solat aku. Maksudnya kalau tengah buat kerja apa-apa, sebab kita tahu orang yang macam ni kalau dia buat kerja dulu, lama-lama dia akan malas. Dia datang kemalasan. Dia akan nanti dan akhir tinggal. Tak cukup masa. Tak cukup masa. Tapi kalau orang yang dia memang jaga solat dia, kalau dia lambat pun dia akan solat juga. Kan kelang kabut dia kan rasa tak tenang dia kalau tak solat lagi. Selagi tak solat. Tapi kalau orang yang jenis belum sampai ke tahap itu, so kena paksa diri. Trainingkan diri sebulan, 2 bulan. 10 minit adalah waktu solat untuk aku. Okey, yang pertama. Yang kedua, sentiasa berwuduk. Bila pergi toilet, dah buaya kecil, buaya besar, tajdid balik wuduk. Terkentut, pergi balik wuduk balik. So biar diri tu sentiasa berwuduk. Torture diri. Sentiasa berwuduk. So bila dia sentiasa berwuduk, bila saja azan, senang tak untuk dia. Sebab saya faham itu yang berat. Untuk perempuan terutamanya lah kan, dengan makeup dia, buka tudung, nak pakai tudung semula. Jadi dia rasa macam leceh lah. So kekalkan wuduk pada diri kita. Maksudnya bila kekalkan wuduk tu dari sudut kita kata macam mana sekalipun kau kerja ke, kau di rumah ke, ambil sahaja wuduk semula. Sebab kita nak training ni ingat ni, training ni supaya kita ini boleh tidak meninggalkan solat. So terus sahaja solat. Yang ketiga, kena letak sebagai suatu
dia memang kena buat pun. Sebenarnya kalau kita tertinggal, memang kita kena qada sebenarnya. Okey. Tapi untuk orang yang jenis malas-malas ni, jenis yang mudah tertinggal, dia bukan malas lah, dia belum dapat dia punya imun dalam diri tu. Bila dia tertinggal, dia kena qada berserta dengan solat yang hadir. Contoh, dia tertinggal Zuhur. Okey. Dia dah tinggal dengan Zuhur dan kemudian masuk Asar kan. Dia kena solat terus Zuhur dulu, lepas tu Asar. Gantikan solat sunat itu kan. Dia mesti kena buat. Untuk apa? Untuk dia letak dalam diri dia, selagi denda. Aku tak buat denda ni. Selagi aku tak buat yang Zuhur ni, aku tak boleh solat Asar. Bayar hutang dulu sebelum aku nak tunaikan yang wajib yang pada waktu ini. InsyaAllah. 3 perkara ni, solat di awal waktu. Dan bukan maksud solat awal waktu ni solat awal waktu yang biasa nasihat kita kan, solatlah di awal waktu kerana Allah suka amalan solat yang di awal waktu. Yang ni awal waktu ni maksudnya 10 minit hanya untuk dia sahaja. Maksudnya lebih pada 10 minit dia kira macam fail. So kalau letak kan letak apa kalau bagikan mana orang reward kan, makan kan. Yang ni dapat lebih daripada 10 minit dapat 70%. Ya, 70%. Seolah-olah gagal. You fail hari ini. Sebab apa? Lebih pada 10 minit. Tapi kalau you dapat solat 10 minit, you kira berjaya hari ini untuk menunaikan solat. Dan yang kedua tadi, menjaga wuduk kan, supaya memudahkan dia untuk solat. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk qada waktu yang dia sudah tertinggal, untuk menjadikan dia merasai komitmen. Komitmen solat tu, oh ni tak settle lagi ni, jadi kita tak boleh nak buat-buat tak tahu yang dah lalu. Sebab ini pun akan ditanya, yang sekarang juga akan ditanya. So kena lakukan semua sebagai satu hutang kita dengan Allah, bebanan kita dengan Allah. Selagi tak solat tu, selagi tu kita rasa macam ada benda tak lepas. So suatu benda yang sebenarnya kita boleh usahakan. Mudah-mudahan kita doa dan kita nak Malaysia jadi satu negara yang macam mana kita tengok negara di Mekah sendiri, bila azan semua orang berdiri-diri, tinggal segala apa yang ada kan, tinggal solat. Yang penting solat dulu. Sebab apa dah azan. Nampak tak bi'ah yang sangat cantik. Betul. Dan kalau kita tengok juga di Malaysia, kalau tempat-tempat yang ramai orang luar negara, contoh macam dekat UIA, dekat INSAFE, dekat UM, bila waktu solat, dia orang macam tak ada benda lain lah, semua pergi solat kan. Ya Allah, rasa tu kan, rasa tu. Jangan waktu azan dan azan lah baru masuk dekat restoran kan. Kita cari makan dulu tu kan. Lagi-lagi maghrib kan, dengan bawa anak-anak kecil semua. Yang ni suatu bi'ah yang dia kena wujudkan bi'ah tersebut supaya semua orang merasai bahawa solat tu bila azan itu adalah waktu solat. Dia bukan maksudnya dia ada satu pilihan untuk kita melambat-lambatkan ke apa-apa pun. Ada masa lagi ke, solat dulu. Kerana itu adalah kita punya hutang. Siapa yang jaga solat, Allah jaga diri dia. Masya Allah. Kan, kita jaga Allah, Allah akan jaga kita. Allah akan jaga kita. Lagi satu, as-salatu hiya wi'aul iman. Kata para ulama, solat ini sebenarnya adalah bekas kepada iman. Okey, kita kata kalau kita ada iman, dia mesti ada tempat iman tu nak duduk. Dan iman tadi duduknya dalam apa? Dia akan dikepung iman tadi apabila seseorang itu menunaikan salat. Sekiranya tidak ada tempat iman ada dalam hati kita, tapi tidak ada solat, seolah-olah iman tu macam berselerak. Jadi nak kata macam ni pun, nak kata dia tak Islam. Nak kata dia ni tak beriman, ada juga sikit iman dia, macam dia tahulah. Kerana Ramadan tu puasa nampak lah kan. Tapi macam nampak dah bersepah. Iman tu macam tak kemas ataupun tak firm dekat dalam hati. Tapi seorang yang beriman, iman dah ada dalam hati dan dia solat, iman dia kemas. Iman dia duduk dekat tempat yang selamat. Imannya terjaga. Sebab tu Allah kata inna salata tanhar anil fahsya wal munkar. Sungguhnya solat itu menghalang kamu daripada buat perkara yang fahsya, mungkar. Ini 3 benda yang orang tu kalau dia solat, dia tak akan buat. Iaitu dia tak akan buat fahsya. Fahsya ni dosa yang berkaitan dengan kemaluan. Kalau mungkar, apa-apa saja dosa besar lah. Contoh, dosa minum arak, dosa memutuskan silaturahim, dosa mengumpat, tinggal solat. Ni dosa mungkar, besar tu. dosa besar. Tapi kalau fahsya, berzina, LGBT, onani, ni fahsya. So orang yang solat, insya-Allah Allah akan jaga.
Yang pertama fahsyah, yang kedua mungkar, yang ketiga insya-Allah Allah akan jaga keimanan dia. Kan? So kalau orang yang solat ni dia ada benda yang ikatkan diri dia. Kan? Tapi kalau dia tak jaga solat, dia akan loose. Dia akan lepas. Dia akan lepas. Dia mudah sangat sebab apa, dia tak ada benteng. Tak ada benda yang ikat diri dia. Macam layang-layang kalau sudah terlepas talinya. Dia boleh pergi mana-mana saja. Dan bila-bila masa dia akan jatuh. Dan mungkin dia akan jatuh pada kaca. Mungkin akan jatuh pada benda yang akan merosakkan layang-layang tersebut. Kenapa? Kerana tidak ada tali. Kan? Sillatul bainal abdi wa rabbi as-salah. Kan? Hubungan, ikatan yang paling kuat di antara kita dengan Allah ialah tali apa? Tali solat tadi. Sebab tu solat pun asal perkataannya ialah silah. Asal perkataannya adalah tali. Dan kemudian barulah dari sudut secara pemahamannya ialah doa. Iaitu doa. Sebab kita mulai dengan doa, kita minta pada Allah sampailah hujung solat kita doa kita pada semua Allah. benda meminta. Semua meminta. Doa Bersih-bersih dia semua meminta kepada Allah, doa. Dan bila masuk istilah barulah perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dan bila kita tengok semua tu, Allahu Akbar, cantiknya. Sebab itu salah ini satu ibadah yang Allah ikat seorang hamba tadi. Bila dia mukmin, dia mesti kena salah walaupun dalam keadaan terlantar sakit. Masya Allah. Terlantar sakit tu dah patutnya lagi kuat dia pegang. Ya. Sebab tengah sakit. Kita orang yang sakit diampunkan dosa oleh Allah. Maka kena bersyukur dengan apa saja nikmat pada Allah. Tanda syukur kita is not only we say thank you to Allah, kan, we say alhamdulillah, tapi kita kena tunjukkan dengan perbuatan kita. Sebab itulah bila sahabat Sayyidatina Aisyah tengok Rasulullah SAW solat malam sampai bengkak kaki Nabi. Apa Sayyidatina Aisyah, ya Rasulullah, kenapa kau solat sedangkan kau sudah diampunkan dosa dan dah confirm dah masuk syurga. Afala akunu abdan syakura. Salah tak aku untuk menjadi orang yang bersyukur? Rasulullah ajar kita solat ini bukan sekadar untuk kita terima kasih yang kata Allah bagi rezeki sahaja kepada kita, tapi bila kita kata bersyukur, tak sebanding pun apakah ibadah kita dengan nikmat yang Allah bagi, tak sebanding. Maka kena tambah lagi, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami sangat bersyukur, kami sangat ingin berkhidmat. Maksudnya kita meletakkan diri kita di dalam jagaan Allah, bersyukur kepada Allah. Maka mesti dengan melalui sayyidul ibadah ataupun penghulu kepada ibadah, iaitu salat. Masya Allah. Kalaulah diibaratkan kita nak jatuh gaung kan, orang hulu tali, akanlah kita tak pegang. Dan kalau kita pegang, kita tak akanlah kita tak pegang sesaja je. Kita akan pegang kuat-kuat kan. Betul. Kalau boleh kita nak harap-harap sangat ditarik ke atas kan, dipegang, kita tarik dari atas. Itulah umpamanya solat untuk kita jaga supaya kita tak terjerumus pada lembah yang tak elok, yang tak baik untuk diri kita. Dan kita akan menjelaskan ketika banyak soalan bersama-sahabat kita juga. InsyaAllah nanti kita akan kongsikan bersama dengan anda. Dan anda yang masih lagi belum hantarkan soalan-soalan anda, kekeliruan anda dan sebagainya, boleh hantarkan di WhatsApp IKIM di 0112900404 ataupun di Facebook IKIM FM. Kita berhenti rehat sekali lagi untuk anda, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sunnah menjadikan anda seorang yang jinis. Kenali rasional cara hidup baginda SAW menerusi program Rahmatan lil Alamin setiap hari Rabu jam 10 pagi hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Peralatan komunikasi dan wireless yang tidak mempunyai label MCMC adalah berisiko dan berbahaya kepada pengguna. Peralatan tersebut juga boleh menyebabkan gangguan frekuensi radio, menjejaskan kualiti perkhidmatan yang diterima daripada pemberi perkhidmatan dan mungkin palsu. Sehubungan dengan itu, MCMC telah mengambil inisiatif dengan mewujudkan aplikasi mudah alih Check Your Label yang membolehkan orang ramai menyebat label pada setiap peralatan komunikasi dan wireless yang ingin dibeli. Muat turunlah aplikasi mudah alih Check Your Label daripada Apple Store dan Google Play untuk menyemak label MCMC. Layari mcmc.gov.my untuk maklumat lanjut. Ada label, anda selamat. Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
Marilah bersama berwakaf RM1,500 atau RM150 sebulan selama 10 bulan. Dana wakaf ini untuk membina kompleks Masjid Taman Sutera Kajang. Masjid sedang dibina dan telah siap 65%. Moga mengalir pahala wakaf untuk kita serta ibu ayah tersayang hingga ke akhirat. Layari www.masjidtamansutera.com. Hubungi 0193121 atau 01934293996. CIMB Bank 860-267-4980. Resit wakaf untuk pelepasan cukai 2019 juga disediakan jika berwakaf sebelum 31 Disember 2019. Wakaf, hadiah terbaik untuk ibu ayah tercinta. IKIM Inspirasi Inforia Islami kembali bersiaran waktu ini untuk segmen Tarbiyah. Terima kasih pada penaja rancangan Tarbiyah hari ini, pembangunan Masjid Taman Sutera Kajang. Marilah bersama berwakaf RM150 sebulan untuk membina masjid dengan menghubungi 019-312-1229 atau 019-342-9396. Wakaf hadiah terbaik untuk ibu ayah tercinta. Dan Alhamdulillah kita masih lagi dalam Tarbiyah bersama dengan Ustazah Hidayah. Oh sedap je kan sebut Tapi Alhamdulillah Ustazah, ingatan, pesan-pesan dan juga tips lah untuk kita menjadikan solat itu sesuatu yang sangat ringan untuk kita laksanakan. Kan, untuk kita dirikan. Nama pun dirikan solat kan. Bukannya benda biasa. Kita tak nak terduduk, terjelepuk. Kita nak berdiri. Betul. Berdiri maknanya bukan maksudnya kena berdiri di dalam solat. Kalau ada orang taklah boleh nak berdiri kan. Tapi masya-Allah, ada yang bertanya Ustazah, ada orang dah berusia dah lewat dah, tapi masih liat untuk solat. Jadi bagaimana Ustazah untuk menangani individu seperti ini? Ini soalan daripada sahabat kita Faizal dari Shah Alam. Okey, masya-Allah. Faizal, terima kasih atas soalan. Dan hakikatnya bila dia sudah melebihi umur 40 tahun, sukar untuk dia mengubah habit pada diri dia. Ya. Sebab itu dalam satu hadis Nabi SAW dalam kitab Ayyuhal Walad, Imam Ghazali muatkan hadis tersebut, apabila kamu nak ataupun hampir berusia 40 tahun, tolong timbang amalan kamu mana yang lebih banyak. Yang baikkah lebih banyak ataupun yang buruk lebih banyak. Kalau yang buruk lebih banyak, sediakanlah diri kamu untuk menghadapi azabnya api neraka. Sangat-sangat bahaya. Sebab itu kita memerlukan sebelum jadi tua, kena biasakan yang baik dahulu. Maksudnya orang yang nak tua tu sebab dia nak ubah sesuatu yang bukan 40 hari ni, 40 tahun. Orang tua 40 tahun kan, 40 tahun. kali lah 40 kali 365. Maknanya berapa hari dah dia hidup kat dunia. Ya, sangat lama. Dan satu hari 5 waktu. Dan macam mana dia nak ubah balik tu, sangat susah. Jadi kita tahu kalau orang tua yang sukar untuk solat, walaupun kubur dah kata apa, mari kan, rumah dah kata pergi, tapi dia sebab tak biasa. So jadi kalau dia ada kesedaran tersebut, mulalah. Kan, mula, tapi memang kena betul-betul semangat lah. Mujahadah memang lagi kuat lah. Mujahadah kena lebih kuat. Sebab dia tak seperti anak kecil yang mudah untuk kita lentur kan. Baik. Dan juga saya ada dapat satu soalan yang sebab terdengar soalan macam Tuan Faizal kita bagi, orang yang belajar agama pun tak solat. Allahu Akbar. Macam mana kita rasa macam tak logik. Dan benda ni realiti. Macam mana belajar agama? Maksudnya budak-budak yang faham yang ilmu lah kita. Ilmu maksudnya dia punya disiplin ilmu akademik dia memang dirasah Islamiah, maksudnya pengajian Islam. Tak kisahlah pengajian Islam apa, ya kan sekarang kan macam-macam kan, undang-undang ke, pengajian Islam, muamalah ke, maksudnya pengajian Islam lah, tapi dia tak solat. Jadi macam mana dia boleh tak solat? Jadi apakah cara untuk menyebabkan dia boleh ataupun akan melakukan solat? Kata Dr. Syah Ali Jumaah, dia kata diubati penyakit ini dengan ilmu tasawuf. Ilmu hati. Ya. Dia kena bersihkan yang sini. Sebab kalau yang sini kan kita kan ada 3 kan. Kita ada jasad, otak kita, makanan tadi, ilmu tadi ialah makanan otak. Kita belajar okey solat tu wajib. Kenyang lah maksudnya. Kenyang otaknya. Otaknya kenyang. Dalilnya lengkap. Kan? Tafsirnya lengkap. Hukuman kalau tak solat tahu tak? Cuba tanya dia. Tahu. Secara akalnya, intelektualnya dia tahu. Tapi apa yang tidak ada ialah ni, hati. Di hati. So apakah
pengubat untuk orang yang tahu solat itu wajib, tetapi tak boleh buat, ialah mesti dengan belajar ilmu tasawuf. Bila belajar ilmu tasawuf, hakikat manusia itu, hakikat hamba itu apa? Hakikat hamba tidak ada apa-apa, dan hakikat hamba kena ikut apa kata pencipta. Untuk sujud. Untuk sujud. Dan arahan tadi bukan kerana arahan itu untuk membebankan kita, kerana kita tidak ada apa-apa. Kita perlukan dia. Kita perlukan dia. Kita perlukan solat itu. Ya. Dan orang yang ada dididik dengan tasawuf tadi, insya-Allah dengan pembersihan hati, yang ada dalam hati cinta Allah, dan orang yang cinta ke Allah, dia rindu untuk bertemu dengan Allah. Cara untuk kita bertemu dengan Allah sebelum kita Allah jemput sebagai pengakhir hujung kita, ialah pada setiap waktu solat kita, ialah pertemuan istimewa kita dengan Allah. Kalau orang tu cinta kepada seseorang, bila dia nak jumpa, dia rasa bersiap semua sekali kan, cantik semua kan, sehabis baik. Dan bagaimana kalau sudah ada rasa cinta dia kepada Allah, cinta seorang hamba kepada penciptanya, dan dia akan seolah-olah kaki dia dibawa, dihayun dengan mudah untuk dia menunaikan solat. Itu yang disebutkan oleh Syekh untuk kita memberi penyelesaian kepada masalah orang yang bukan tak tahu wajib, tetapi tak tahu kenapa dia tak boleh nak solat. Mesti lengkap dengan 3 ilmu kan. Akidah dia betul, syariah dia betul, dia tahu, tetapi ilmu tasawuf mesti kena ada juga untuk menyebabkan seorang itu terus menjadi hamba Allah yang beribadah pada Allah. Masya Allah. Saya teringat kata-kata Ustaz Fahru Mat Joy satu masa dulu dalam Islam Akti Indah. Beliau berkata, kalau usia 40 masih tak ada perubahan yang ke arah kebaikan, boleh pack ke neraka. Ya, betul. Tapi itu antara macam tegas ya, tapi itu memang kita kena letakkan dalam jiwa kita lah, memang kena terpukul dengan ayat tersebut kan. Banyak juga soalan daripada sahabat kita contohnya di Facebook IKIM FM, tanya bagaimana Ustazah, ada kalau setengah orang memang sengaja melewatkan satu solat yang lain untuk digabungkan dengan satu solat yang lain. Contohnya kalau bekerja Zuhur hujung-hujung sebab nanti nak masuk asar, dia boleh sekali. Ada juga kata Isyak hujung-hujung, bukan hujung-hujung lah, macam lewat-lewat kan. Kerana apa? Kerana dengan harapan bangun untuk tahajud bersama dengan tahajud. Jadi macam mana tu Ustazah? Tu alasan nampak kukuh. Alasan nampak kukuh. So kalau Zuhur dengan asar tadi, saya rasa li ajli makeup kot. Li ajli makeup. Kerana makeup tu menyebabkan dia malas nak 2 kali makeup kan. Dia ada nama dia adalah jamak juga, tapi jamak suri. Iaitu surah dia, gambaran dia solat itu dia macam jamak. Jamak iaitu di hujung waktu dan di awal waktu. Jamak suri ni dibolehkan untuk orang yang sakit. Untuk orang yang sakit, yang sukar untuk bergerak, ataupun air tak boleh terkena banyak, pergerakan dia dan sebagainya sukar, maka dia boleh jamak suri. Dia rukhsah ini boleh terpakai untuk orang yang sakit. Adakah itu juga yang untuk yang macam senang buang air, macam selalu buang air betul, air dia jadi macam daimul hadas kan, dia sentiasa berhadas, selalu tak asyik terkencing so dia boleh guna rukhsah tadi untuk menyebabkan dia menunaikan juga solat tersebut. Sebab solat ni dia wajib, so kena guna cara yang paling sesuai dengan keadaan orang tu lah. Okey, kalau untuk yang tadi li ajli makeup, yang ini memang tidak jauh daripada apa-apa yang rukhsah tadi lah kan, tak kena langsung. Cuma saya faham dari sudut cabarannya tadi, maka cubalah untuk merajinkan diri kan, merajinkan diri untuk makeup je, macam tu tak adalah maksudnya merajinkan diri untuk meletakkan makeup tu nombor 2 kan, solat itu nombor 1. So kepentingan kita, apa yang kita nak bawa depan Allah, hubungan kita dengan manusia ini kat dunia, habis kat dunia. Kerja kita, kadang-kadang duit gaji kita, dapat duit gaji hari ni, esok dah tinggal 50% dah. Allahu Akbar. Masuk ni malam dah dah bayar dah semua dah, katimah dah keseluruhan alam kan. Pembagian harta tu lengkap aja. Dan solat kita itu yang kita nak bawa jumpa Allah. Rabbi. Benda bekal yang lebih utama. Bekal gaji kita kah ataupun bekal solat kita kah? Maka letakkan kepentingan. Sebab itu kita kena letak dalam solat ini, dia suatu benda yang tidak akan, benda tu kalau kita hidup selama 63 tahun itulah tabung kita. Nak bagi tabung tu terisi ke ataupun tabung tu isi juga, tapi solatnya hujung waktu. So tabungnya betul shilling je pula tu. Shilling pula tu dengan kocang-kocang. Kan kuat dia. Subhanallah kan. Sebab kosong. Apa tabung yang kita nak bawa? Setiap hari itu ada 5 tabung yang perlu kita bawa jumpa Allah. Bagaimanakah
solat dan bagaimana keberatan solat yang kita nak bawa jumpa Allah. Ini kita tak cerita pasal khusyuk ni. Sebab khusyuk ni saya pun takut nak cerita sebab kita pun tak khusyuk. Masya Allah. Yang tertarik pada umat akhir zaman ialah khusyuk di dalam solat. Jauh sangat beza dengan orang-orang muqarrabin yang dekat dengan Allah. Dan saya cuma nak bawa topik hari ni macam mana nak jaga je. Belum cakap pasal khusyuk lagi. Baru nak bagi jangan tertinggal gitu. Jangan tertinggal. Kan? So jadi kalau apa soalannya tadi? Soalan menggabungkan soalan tadi. Kalau boleh tolong kita tinggalkan. Bila kita tinggalkan, insya-Allah lama-lama tu dia akan jadi terbiasa. So dia macam dia tak ada teringin, insya-Allah tak apalah, nantilah dulu. Ingat, kalau kita solat, masa kita Allah bagi berkat. Apa maksud Allah bagi berkat? Bila kita solat awal, kerja kita settle. Bukankah dalam pekerjaan kita yang utama ialah kerja settle? Itu baru cerita bab dunia lah. Bab dunia Allah bagi straight cash. Siapa solat awal, kerja tu rasa macam lapang, rasa macam lama pula nak tunggu ke asar. Kalau kita tak solat, kita akan terkejar-kejar. Kejap-kejap tengok jam, dah pukul berapa ni? Alamak, Zuhur tak lagi ni. Zuhur tak lagi ni. Perasaan itu akan menyebabkan masa tu menghantui kita. Dia akan menyebabkan kita rasa macam masa tu tak cukup. Dan itulah rahsia di sebalik solat awal. Allah bagi berkat masa tu seolah-olah panjang. Contoh orang tak biasa sembahyang isyak awal waktu. Dia biasa nak sembahyang pagi kan. Kejap je. Isyak pagi. Isyak sebelum semua gabungkan dengan tahajud tadi tu. Betul. Tahajud itu bagus. Tetapi makruh untuk kita melewat-lewatkan sebab takut terluput daripada waktunya terus. Maksudnya kalau lewat sampai 12 malam tu tak apa lagi. Itu pun kadang-kadang ada yang kadang-kadang bila dah ngantuk, tak apalah tidur dulu kan. Bangun-bangun dah Allahu Akbar dah subuh dah kan. Sedap-sedap lagi bangun dah ya Allah matahari dah kan. Duha terus. Auzubillah min zalik. So jadi kalau boleh untuk kita sebagai kita meletakkan yang ini adalah fardu kan, solat isyak adalah fardu, solat sunat tadi, solat malam tadi, kalaupun kita tak dapat nak bangun malam, sekurang-kurangnya kita solat malam dan solat tahajud pula, solat witir dulu. Paling dan kurang kita sudah mendapat sebenarnya sebahagian daripada apa yang menghidupkan malam tadi tu kita dah dapat. Dan kalau kita berniat, walaupun kita tak dapat bangun tahajud, pahala tadi kita dah dapat sebenarnya. Tapi kita buatlah, carilah lagi. Ada banyak lagi cara untuk kita menyebabkan boleh bangun tahajud pada malam hari. Kena guna cara-cara tu. Tu topik lain lah. InsyaAllah topik lain. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah hari ni Ustazah ingatkan kita berkenaan dengan betapa pentingnya solat itu kita jaga. Sebab solat itu macam nyawa. Betul. Kan? Bayangkan kalau kita bayangkan setiap kali azan berkumandang, sebenarnya dah ada pedang kat leher. Selagi kita tak solat, lepas tu kena zaz, rasa macam mana? Kan mesti kita akan cepat-cepat nak pergi solat kan, supaya kita lebih tenang insya-Allah dalam kehidupan kita. Apa sampai ke hujung dah Ustazah. Sekejap je masa berlalu, tapi insya-Allah minggu hadapan kita akan bersama dengan Ustazah lagi untuk topik yang berbeza yang pastinya memberi sentuhan di jiwa. Sampai kita bertemu lagi minggu hadapan insya-Allah Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.